Kalau akak dengan abang pula balik raya mana tahun ni? Tak balik raya. Oh, KL saja. Ni Rawang. Oh, dekat Rawang Selangor sahaja. Okey, pernah tak balik kampung zaman-zaman dulu kan orang kata balik kampung ada cerita seram, cerita menakutkan, diganggu hantu itulah hantu ini. Pernah berlaku ke pengalaman kat kampung ni? Kalau balik raya pernah lah. Antaranya apa yang diganggu tu? Nampak-nampak ke apa? Nampak-nampak lah. Oh, ada betul berlaku ni saya ingatkan tak ada. Oh, kampung kat mana kak? Balik mana kak tahun ni? Saya balik Beranang. Ada tak pengalaman seram di kampung? Setengah orang suka bercerita, oh hari raya ni balik tidur beramai-ramai dengan sepupu. Tak ada seramnya. Semua seronok. Semuanya Kita balik raya seronok kan? Semua seronok, tak ada yang seram lah. Okey, balik raya mana bang? Saya raya kat sini je. Oh, tim raya KL. Oh, kampung KL Tanjung Karang sahaja. Itu dengan family shopping ha. Tengok mak ha, comel je. Okey, kalau abang ramai yang kata balik kampung ni selain pada meriah, ada cerita hantu ha, diganggu pocong lah, diganggu apa. Pernah betul ke berlaku? Saya tak pernah berlaku lah. Oh, alhamdulillah. Tapi saya rasa saya pernah je dengar cerita daripada kawan-kawan. Antara cerita apa? Dengar bunyi hantu ke? Diganggu ke? Kena ganggu sikit-sikit malam raya lah. Oh, memang benda tu betul lah hantu raya ni. Okey abang, saya tanya. Abang balik kampung mana? Dari sini. Oh, tim raya KL. Tim raya KL. Abang buat apa ni? Shopping ke? Urban Revival? Saya buat shopping pun. Oh ya ke? Tak apalah, terima kasih lah abang. Sorry dah ganggu Terima kasih. Kalau akak sendiri balik raya mana tahun ini? Terengganu. Okey, adik balik sekali dengan mak ya. Terengganu. Seronok tak balik kampung? Seronok. Ada ganggu hantu raya lah. Apa betul ke adik? Kan tak ada pun. Tak ada bukan. InsyaAllah. Balik kampung mana kak dengan adik? Tak ada kampung. Oh, raya KL. Geng raya KL. Okey, raya KL ni pernah tak pergi kat mana-mana macam kampung mana-mana saudara ke apa? Ada pengalaman seram di kampung? Katanya pergi surau lah di bulan Ramadan, balik tu kena kejar hantu. Ada ke pengalaman-pengalaman macam tu waktu kecil ke? Tak pernah. Memang tak pernah ada kampung. Memang dekat bandar sahaja. Kampung cousin pun sehari saya tak sampai. Oh, sekejap-sekejap saja. Tak sempat terjumpa hantunya. Kampung mana dengan anak-anak ni? Dengan suami? Kedah dengan Penang. Oh, Kedah dengan Penang. Oh, tahu jauhnya. Okey, balik bila tu kak? InsyaAllah esok malam. Oh, esok malam nak balik dah. Jadi, ada yang cakap balik-balik kampung ni adalah pengalaman seram-seram di kampung. Ada tak pernah merasainya zaman muda-muda dulu? Ada ke? Setakat ni tak ada. Setakat ini semua meriah sahaja ya dengan pelita. Balik raya tahun ni kat mana, dik? Saya balik Sabah. Sabah. Okey, Sabah di area mana tu? Keningau. Ya? Keningau. Keningau, Sabah. Okey. Ramai yang cakap bila balik kampung ni ada cerita-cerita seram lah. Budak-budak seram di kampung. Ada ke pengalaman sendiri tu? Biasa ke benda tu? Oh, tak ada ya? Semua saya tanya kebanyakannya meriah saja ya. Memang meriah saja di kampung. Okey, kalau awak balik kampung balik mana? Saya balik Perak. Orang Perak. Kak Lina nombor 1. Okey, awak. Balik KL. Oh, tim raya KL sama dengan saya. Okey, kalau korang balik kampung macam awak lah. Awak rasa ada ke hantu-hantu ni yang seram ke meriah aja kampung ni? Ada tu ada lah. Betul antaranya fikir-fikir awak cerita seram. Hai. Adakah diganggu ke, nampak ke? Dia lebih kepada nampak saja. Kita tak ganggu lah. Boleh nampak Awak boleh nampak? Maksudnya bukan semua. Ada yang tengah merasa meremang je. Tapi saya lebih kepada nampak. Sebab kat kampung orang kata lebih senang, orang kata gangguan sebab banyak hutan-hutan kat tepi-tepi tu kan. Orang suka duduk kat bahagian hutan-hutan tu kan. Okey. Jadi memang berlaku lah benda tu, bukan hanya jendangan sahaja. Kalau akak pula balik kampung mana tahun ni kak? Balik Bangi je. Oh, orang KL je. Jadi kalau kat KL ni apa perasaan akak selalunya, apa yang best shopping? Kita tengok wayang ke dengan saudara ke? Apa yang seronoknya hari raya ni? Kat KL best sebab tak ada jam dah kalau masa hari raya. Itu pasti. Saya pun raya KL. Saya faham sangat masalah akak tu. Okey, ada juga cakap kadang-kadang kita balik rumah saudara lah, tok saudara lah. Bila balik sana tu ada je cerita seram. Adakah akak pernah mengalami waktu kecil-kecil kena kejar itulah, kena kejar kebayan lah? Kan banyak orang suka cerita hantu zaman sekarang kan? Betul ke? Akak rasa terjadi ke? Saya tak tahulah. Tak pernah? Oh, tak pernah lagi? Alhamdulillah, sebanyak saya interview tak ada lagi yang mengalami lah. Anak-anak shopping kan ni kak? Balik raya tahun ni kat mana kak dengan abang? Biru Kelang je. Oh, Kelang je. Akak balik kampung kat mana kak? Nilai je. Nilai saja. Ramai yang raya KL Selangor saja kan? Yang ini pun pandai. Okey, kalau macam balik kampung mana kak abang? Dari sini je. Oh, raya KL, tim raya KL. Okey, raya KL ni macam ada yang cakap balik kampung tok sana lah, saudara sini lah. Ada cerita seram lah. Terjumpa itu, terjumpa ini. Betul ke berlaku kat kampung selalunya? Korang rasa?
Tak ada lah, mana ada. Kalau balik raya ke mana? Balik bang, Kak? Baik Kelantan. Oh, Kelantan jauh lagi nak baliknya. Bila nak baliknya rancangnya? Lepas shopping. Lepas shopping nak balik dah lah. Shopping anak. Kalau balik kampung balik tahun ni balik mana dek? Hai. Balik Selangor. Selangor? Oh, Raya KL Selangor. Tim Raya KL Selangor sahaja. Okey. Kalau yang ada tengah orang cakap cerita seram, itulah cerita seram ini. Betul ke benda tu berlaku dek? Gangguan-gangguan ni? Tak ada kan? Tapi jin manusia tu hidup lah, ada lah kan? Cuma gangguan tu tak pernah dirasai lah. Kak, soalan saya, kalau balik kampung Johor, ada cerita seram-seram yang berlaku balik kampung tu biasalah. Pernah ke berlaku sendiri kat akak? Diganggu-ganggu jin ke? Ganggu hantu ke? Tak ada. Kalau kat kampung balik raya ada ke pernah? Zaman kecil-kecil dulu? Tak ada. Tak pernah ada yang kena kampung kat mana kampung? Kampung? Saya dekat Hulu Langat. Hulu Langat je, Tim Raya KL Selangor. Okey, itu bagus. Kalau awak kan pernah tak pergi ke kampung-kampung mana-mana, tiba-tiba ada hantu mengganggu, betul ke benda ni berlaku? Tak ke? Tak pernah nampak hantu? Okey lah tu kan, hantu raya tak ada lah maksudnya. Nipu je diorang ni. Kalau balik raya, balik mana Kak dengan adik? Kami memang raya di KL saja. Oh, Tim Raya KL. Akan ke Muar. Oh, Johor. Memang kampung Johor ke? Ada tapak saudara kat sana. Ada saudara kat sana. Kalau balik kampung katanya ada cerita seram lagi-lagi budak-budak kan adik kan. Balik-balik kampung mengaji ke ada je cerita hantu. Ada ke pengalaman dik? Pengalaman tak ada lah. Dengar cerita pernah ke? Pernah. Contoh cerita sikit lah sikit. Jumpa nampak ke hantu poncong tu ke? Tak ada lah. Dengar bunyi menyilai ke? Bunyi sikit. Oh, balik-balik tu memang kat kampung ada orang kata rasa-rasa vibe tu. Asal mana Kak dengan abang? Asal mana? Oh, Tim Raya KL Selangor. Oh, kalau akak balik kampung, kampung sebelum-sebelum ni belah mak ayah ada ke? Ada. Kampung belah mana? Orang Kedah Utara kita, Habak Mai. Pernah tak katanya cerita seram? Diganggu itu, diganggu ini. Pernah ke terjadinya benda ni? Abang pernah ke diganggu hantu? Oh, tak ada, tak pernah. Tak pernah lagi, alhamdulillah ya. Macam balik kampung, memang KL je. Pernah tak balik kampung belah keluarga yang lain? Ada yang cakap balik kampung tu kat area mana tu? Kat area mana? Pahang ke Perak ke? Terengganu dengan Seremban. Terengganu dengan Seremban. Okey. Tapi ada cakap banyak kes seram-seram balik tu kena kejar hantu lah. Apalah, betul ke berlaku kat kampung ni? Meriah macam tu ke? Ada ke abang? Oh, berlaku lah maksudnya. Antaranya apa tu? Nampak ke, dengar ke? Orang tu yang jadi hantu. Oh, orang yang jadi hantu? Astaghfirullahalazim. Itu betulnya. Kalau akak sendiri balik kampung mana Kak dengan anak? Saya kat sini je. Oh, Tim Raya KL. Ramai Tim Raya KL di sini. Okey. Kalau korang pernah tak balik kampung belah mak ke ayah ke sepupu ke? Hantu raya lah, hantu apalah. Pernah tak merasai pengalaman macam tu kat kampung? Sebab tak pernah lagi lah. Tak pernah. Anak-anak ke pernah dengar ke cerita ada hantu raya kat kampung? Takutlah hantu. Budak-budak kan. Tapi ramai suka cerita memang seram lah apa kan kat YouTube semua, TikTok sekarang kan. Balik mana abang akak? Balik Muar tu. Orang Johor. Kalau balik pula balik mana akak abang? Husband dia Melaka. Orang Melaka. Tadi Kedah. Kedah utara kita. Okey. Kalau balik kampung belah mak ke ayah, pernah balik kampung tu kat mana tu? Area mana? Belah Perak. Oh, Perak nombor 1. Okey, awak? Saya sebab Mak ayah duduk Perak. Oh, duduk KL. KL sahaja. Okey, betul ke orang kata balik kampung selain meriah makan bersama sepupu sepapat, ada juga cerita seram diganggu hantu raya, betul ke Kak? itu dekat kampung kat KL tak ada. Memang ada? Kat kampung je. Kadang-kadang budak-budak je buat cerita, betul ke? Maksudnya tak semestinya berlaku lah.